Kalau korang pun kan, gaji lambat 2-3 hari pun dah bising kan. Nama dia tengah naik, nama dia tengah panas sekarang ni kan. Even baru-baru ni pun Dato' Alif tengah tolong dia. Saya nampak sebab dia before this pernah menipu. Pernah datang dalam keadaan susah, ambil barang dan hilangkan diri macam tu je. Why so serious? Hello guys, welcome back to my channel. Okay, semalam abang kepada Siti Jamu Mall, Abid Jam, dia ada cakap pasal yang Azhar Azmi ni ada berhutang dengan dia sebanyak RM15,000 sejak 6 tahun lepas. Dan dia cakap duit tu dia guna untuk start business lah. And then lepas dia bagi duit tu, dia terus macam tak dapat nak dihubungi. Azhar Azmi ni tak dapat nak dihubungi. And then semalam dia buka lagi cerita ni sebab kemungkinan Azhar Azmi kan dah terima wang bantuan daripada Alif Shukri sebanyak RM40,000 lebih kurang macam tu, RM40,000. Maybe dia dah dia tengok Azhar Azmi dah ada duit tu, mungkin Azhar Azmi boleh bayar. And then dia juga ada cakap dia tak menolak untuk berbincang secara baik untuk settle hutang tu. Tapi masalahnya sekarang ramai netizen yang kecam Abid Jam tu. Aku pun tak faham lah. Dia just nak minta duit dia je, minta hutang. Kebetulan bukan kebetulan, dia memang benda ni kan dah viral kan. Macam Azhar Azmi dapat bantuan daripada Alif Shukri. So tak salah dia minta. Tapi kalau Azhar Azmi tak bagi, mungkin boleh bincang secara elok kan, bayar ansur-ansur ke apa ke. Tapi kalau dia nak bayar lamsam pun tak jadi masalah. RM45,000, RM40,000 tolak RM15,000, ada lagi balance dia kan, untuk dia start new life apa semua. Sebab hutang mesti dibayar guys. Lagipun dia dah 6 tahun dah. Selama ni dia diam je kan. Dia tahu Azhar Azmi mungkin susah kan. Sekarang Azhar Azmi ada duit, dia minta lah. Tapi kalau dia nak bincang cara elok, maksudnya dia nak bayar ansur-ansur ke, tak jadi masalah juga rasanya. So yang netizen ni janganlah kecam dia. Dia just nak minta duit dia je kan. So kalau korang pun kan, gaji lambat 2-3 hari pun dah bising kan, apatah lagi dia 6 tahun tunggu kan. Then orang tu pun dah ada duit, tak salah dia bayar kan, balance pun banyak lagi. Tapi kalau dia nak bayar ansur-ansur pun tak jadi masalah. Mungkin dia bayar RM5,000 dulu ke kan, tak jadi masalah. Korang janganlah kecam Abid Jam tu, kesian pula aku tengok. Dah lah orang tu orang kurang upaya kan, abang Siti Jamu Mall tu kan. So harap korang berprihatin lah sikit kan. Ni soal hutang ni wajib dibayar guys. Okay, apa-apa Roger.